السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحن نلتقي مرة أخرى في دراسة اللغة العربية السهلة، ونحن الآن في برنامج لغتنا الجميلة. Kita sekarang berada dalam pembelajaran bahasa Arab mudah menggunakan buku bahasa Arab mudah. ونحن dalam rancangan لغتنا الجميلة. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang cantik ya. Alhamdulillah nahnu al-an fi ad-darsi at-tasi'. Kita dalam pelajaran yang ke-9 minal kitab thalith, daripada buku yang 3 min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. Fi hadha ad-darsi, pada pelajaran ke-9 ini, nahnu nadrusu, kita mempelajari al-ismu al-muhalla bi alif lam, kata nama yang ada alif lam di hadapan. Imma muzakkar wa imma muannath. Misal nahnu naqulu, contohnya faslun, kelas, ada alif lam. Al-faslu. Nah, faslun adalah am, adalah mana-mana kelas. Wa al-faslu adalah kelas tersebut. Nah, al-faslu kelas tersebut. Faslun ki muzakkar. Muannath contohnya ghurfatun. Tuntun, ghurfatun muannath. Fa ghurfatun nakirah, semua alif lam. Al-ghurfatu. Fa'idha kulna ghurfatun, mana-mana bilik. Fa'al-ghurfatu, al-ghurfatu adalah bilik tersebut. Adalah bilik tersebut. Wa ana bayantu lakum, saya telah terangkan bahawa idza bada'na jumlah, kalau kita mulakan jumlah, nahnu nabda bi ma'rifah, kita mulakan dengan ma'rifah. Fa nahnu naqulu, contohnya kita nak cakap buku tersebut adalah baru. Nakulu al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Fa al-kitab huna ma'rifah. Fa jadidun nakirah. Al-kitabu jadidun. Atau idza kana muannath, kalau walah muannath, kita cakap contohnya naku an-nafidhatu maftuhatun. An-nafidhatu maftuhatun. Fa an-nafidhatu ma'rifah, ada alif lam. An-nafidhatu tingkap tersebut. Wa maftuhatun, maftuhatun adalah khabar. Nakirah bermakna jendela tersebut, tingkat tersebut terbuka. Hadha li ghairul akil, adalah untuk bukan akal. Kata untuk akal, untuk manusia, naqulu ar-rajulu nam. Ar-rajulu tawilun. Fa ar-rajulu bi alif lam ma'rifah. Ar-rajulu tawilun, maknahu pemuda tersebut adalah tinggi. Kalaulah perempuan, naqulu al-mar'atu tawilatun, maknahu perempuan tersebut adalah tinggi. Al-mar'atu tawilatun. Fa ana qultu lakum bi anna al-mubtada wa khabar, sebab jumlah yang lengkap adalah jumlah yang ada mubtada wa khabar. Fa idza kana al-mubtada muzakkar wa al-khabar muzakkar, wa idza kana al-mubtada muannath والخبر أيضا كمؤنث. هذا درسنا في الدرس السابق, pada pelajaran yang telah lepas. فالآن أنا أريد أن أقول لكم يجب علينا أن نفهم, kita kena faham dalam bahasa Arab huna jumlah yang lengkap dan jumlah yang tidak lengkap. Mithalun, contohnya sebentar tadi kita cakap bahawa an-nafidhatu maftuhatun. Misal an-nafidhatu maftuhatun, maknahu jendela tersebut terbuka. Fahadhihi jumlah kamilah. Ini adalah ayat yang telah lengkap. Ayat telah lengkap. Lakin idza qulna, kalau kita cakap an-nafidhatu al-maftuhatu. An-nafidhatu al-maftuhatu. An-nafidhatu ma'rifah, ada alif lam. Fa al-maftuhatu juga ada alif lam. Fahadhihi jumlah. Hadhihi jumlah laysat kamilatan. Jumlah ini belum lagi habis. Sebab apa? Sebab sekarang an-nafidhatu al-maftuhatu adalah sifat, adalah untuk an-nafidhatu. Nahnu darasna fil madi, kita telah belajar, wa ana bayantu lakum fil madi bi anna sifat fi al-jumlah sifat ataupun na'tun, sifat dalam bahasa Malaysia dalam jumlah adalah ziyadah, adalah tambahan. Idza tadzakartum, kalau masih ingat lagi dulu, kita belajar hadza misal, hadza nafidhatun atau hadhihi nafidhatun. Hadhihi jumlah kamilah, ini adalah ayat yang telah lengkap. Lakin idza qulna hadhihi nafidhatun maftuhatun, hadhihi nafidhatun maftuhatun,
فمفتوحة adalah sifat. إذا قلنا هذه نافذة فنسبة هذه نافذة ayat ini telah pun lengkap. Lakin إذا قلنا هذه نافذة مفتوحة فمفتوحة adalah ziyadah. Sebab apa? Sebab dia adalah sifat. Sifat dalam bahasa Arab adalah ziyadah. Darasna fil madi sifat nakirah yang tidak ada alif lam. Sekarang sifat fi hadha darsi sifat yang ada alif lam sifat ke ma'rifah. Maratan ukhra sekali lagi kita cakap an-nafidatu al-maftuhatu, maknahu dalam bahasa Malaysia adalah jendela yang terbuka tersebut, jumlah belum lagi habis. Aina khabar, mesti kena ada khabar, fanaqulu an-nafidatu al-maftuhatu kabiratun. An-nafidatu al-maftuhatu kabiratun. Aslu hadhihi al-jumlah. Asal jumlah ini adalah an-nafidatu kabiratun. An-nafidatu kabiratun asalnya adalah jendela tersebut adalah besar. Jendela tersebut adalah besar. Fa al-maftuhatu adalah sifat. Okay, misalun akhar fil haqiqah hadha laysa bi sa'bin, bukan susah nama. Nahnu labudda an nastami'u, kita dengar, kemudian nahnu nukawwinu jumal, kita buat ayat-ayat dalam bahasa Arab. InsyaAllah nama luatul arabiyatu sahlah, bahasa Arab adalah mudah. Misalun akhir, contoh yang lain. Ana aku masalan al-kursiyu. Al-kursiyu adalah kursi dalam bahasa Malaysia. Fa naqulu al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun maknahu kursi tersebut adalah patah. Al-kursiyu maksurun. Hadhihi jumlah kamilah. Ini adalah ayat yang telah lengkap. Lakin idza kunna, kalau kita cakap al-kursiyu al-maksuru. Al-kursiyu al-maksuru, fa hadhihi jumlah laysat kamilah. Ayat ini belum lagi habis sebab tidak ada khabar. Sebab sekarang al-maksuru ma'rifah, ada alif lam, dia adalah sifat kepada kursi. Kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia adalah kursi yang patah tersebut, apa dia? Belum ada lagi khabar. Fa wajib alina an na'ti bi khabar, fa naqulu al-kursiyu al-maksuru qadimun. Al-kursiyu al-maksuru qadimun, maknanya kursi yang patah tersebut adalah lama. Ma aslu hadhihi al-jumlah, apa di asal jumlah ini? Jumlahnya adalah, asalnya adalah al-kursiyu qadimun. Al-kursiyu qadimun, kursi tersebut adalah lama. Fa al-maksuru huna adalah sifat untuk al-kursiyu. Fa maratan ukhra, ingat bahawa sifat atau na'tun fi al-lughatil arabiyyati dalam jumlah dalam bahasa Arab adalah tambahan saja, duna sifat, tanpa sifat. Al-jumlah kamilah, ayat telah pun lengkap. Misalun akhar lil akili, untuk manusia. Naqulu at-talibu zakiyun. Hadhihi jumlah kamilah. At-talibu zakiyun, pelajar lelaki tersebut adalah cerdik. At-talibu zakiyun. Fal'an nahnu nughayir, kita tukar zaki sekarang dengan ma'rifah ada alif lam. Fa naqulu at-talibu az-zakiyu. At-talibu az-zakiyu. Fal'an az-zakiyu sifat untuk talib, dia adalah ziyadah. At-talibu az-zakiyu, aina khabar? Belum lagi ada khabar. Fa nahnu naqulu at-talibu az-zakiyu mujtahidun. At-talibu az-zakiyu mujtahidun. Fa aslu hadhihi al-jumlah, asal jumlah ini adalah at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun, maknahu seorang pelajar lelaki tersebut dia adalah rajin. Fa az-zakiyu adalah sifat. Limadha? Bi alif lam faqat. Idza kana muannath, kalau muannath, hadhihi jumlah yang sama, tukar pada muannath. At-talibatu zakiyatun. Ma makna at-talibatu zakiyatun? Maknahu seorang pelajar perempuan tersebut dia adalah cerdik. At-talibatu zakiyatun. Fal'an idza qulna at-talibatu az-zakiyatu, at-talibatu az-zakiyatu, fa az-zakiyatu al-an bi alif lam ma'rifah, sifat kepada at-talibatu. Bermakna
hadhihi jumlah laysat kamilah, jumlah ini belum lagi habis. Aina khabar, kita mesti datang dengan khabar. Fanaqulu at-talibatu adz-zakiyatu mujtahidatun. At-talibatu adz-zakiyatu mujtahidatun. Ma aslu hadhihi al-jumlah? Apa dia asal jumlah ini? Adalah at-talibatu mujtahidatun. Maknahu seorang pelajar perempuan ini adalah mujtahidatun. Wadah? Fa nahnu labudda an nafham. Kita kena faham bahawa jumlah dalam bahasa Arab, jumlah hadhihi jumlah kamilah, jumlah yang telah lengkap, atau hadhihi al-jumlah laysat kamilah, jumlah dalam bahasa Arab belum lagi lengkap. Ahyanan insya-Allah fil mustaqbal, masa akan datang kalau kita belajar kadang-kadang ke jumlah yang sangat-sangat panjang. Jumlah yang panjang ada 10 perkataan nama, lebih daripada 10. Lakin fil haqiqah sebetulnya jumlah ini belum lagi tamat, belum lagi lengkap dalam bahasa Arab. Contohnya, kita belum belajar. Contohnya, kalau saya cakap at-talibu alladhi fi fasli al-lughatil arabiyyati, misal. Nah, ayat panjang, lakin sebetulnya jumlah ini belum lagi lengkap. Lakin idza kunna at-talibu zakiyun, fa at-talibu zakiyun, walaupun ada dua kalimah, lakin hadhihi jumlah ini telah pun lengkap. Fa hadhihi al-qa'idatu muhimmah, adalah penting. Fa insyaallah taala ana arju al-mustami'ina, kepada pendengar-pendengar, antum tastami'una, dengar kepada pembelajaran daripada awal. Dan idza aratum, kalau pelajar mahu, pendengar mahu mendengar pembelajaran yang lebih detail tentang buku yang pertama, kedua dan tiga ini, boleh pergi kepada YouTube saya, iaitu Norli Arabic, NORLI-ARABIC, Norli Arabic. Fahunaka tadris, ada pembelajaran bahasa Arab yang telah saya buat untuk buku 1, buku 2 dan buku yang ketiga. Wa aidan fi Facebook, dalam Facebook, iaitu Arab Mudah. Fa ana arju insyaallah taala kull al-mustami'in, semua pelajar-pelajar faham tentang kaedah ini. Hadhihi al-qa'idatu muhimmatun. Fa al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Fahiya lughatun jamilatun wa sahlah, dia adalah bahasa yang mudah dan bahasa yang cantik. Fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.